Assalamualaikum guys. Selamat petang-petang. Suara saya serak-serak basah hari ni kerana kurang sihat. Tapi trip tetap diteruskan. Hari ni trip bersama Tekong Alek dekat Sedili Besar. Ni kita jumpa organizer jap. Trip hari ni ialah malam Oi, santai lah brother ni. Guys, tengok guys dia santai. Mentang-mentang dia organize, dia nak spot best dia, ada tempat duduk. Oi. Ni Tekong dia Alek dia kat Sedili Besar. Alright. So kita tengok trip bottom malam hari ni macam mana. Let's go. Guys, ni dekat dalam kabin. Memang selesa. Mantap. Besar kabin dia kat bawah tu. Besar. Tak tidur kan? Memang best. Santai. Bot baru abang kan? Bot baru. Oh patutlah. Baru kedai. Baru kedai lagi Baru kedai lagi. Selesa. Oi yang angkong, angkong lagi guys. Mantap lah. Memang karang dia lah belakang tu. Semua rezeki kita sama-sama. Mantap lah. Kalau dia pergi depan lah. Memang karang dia lah guys. Itu dia guys. Mantap. Kena. Kaci. Macam kaci. Oi, unga. Sauk. Unga. Okey. Alhamdulillah. Mantap lah. Kena unga dia guys. Kena unga dia. Wah, mantap lah. 1 kilo ada. Nice. 1 kilo lebih ada. Boleh pakai lagi ke sotong dia bang? Boleh Boleh. Mantap. Pakai je jimat-jimat. Itu yang kita nak. Hidup lagi. Oi, hidup lagi nampak. Power lah you. You cari lagi. Strike lagi guys. Strike lagi. Tapi tak besar. Ke apa ni? Woi, unga lagi. Dapat lagi unga. Unga lagi. Okey. Wah, mantap lah. Mantap lah unga lagi guys. Hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Bagi dia hidup lagi. Mati pun boleh. Boleh guna lagi. Boleh guna lagi ya. Bonus. Satu gotong pelayan. Belakang salah rumah. Tu. Kuning. Tu ada penyoran tu. Awang. Andai lah budak nak cari unga. Kita first time pakai kultai hidup ni. Ini nampaknya bukan first time pakai ni. Aku pakai dah ni. First time. Mana nak dapat kultai hidup. Okey dah. Thank you bang. Kasi gantung lagi tu kan. Boleh pakai lagi. Alright. Ini padu. Oi. Besar sikit dia tadi lah. Ui. Ui, menekan. Oh, okey lah tu. Mantap. Ini size. Ini padu. Mantap guys. Unga lagi. Unga yang keempat hari ni saya naikkan. Okey lah, good size. Saya sedap makan. Yo. Unga lagi. Ui, ini padu. Unga lagi. Unga lagi guys.
guys. Mantap guys. Apa pula ni? Oh, anak ungah. Oh, pandai ini orang. Anak ungah lagi guys. Mantap. Pump to the maximum ah. Nampak. Oh, ini betul-betulnya pump like man. Nampak. Oh, pump. Gelap. Puan tak asik tu padahal. Okay, dah dapat. Jangkau ni, Fit. Oh, ya. Dapat. Tak sampai 5 minit naik dia punya pump. Tak sampai 5 minit dia punya pump. Dahsyat. Power betul-betul dia pump like man. Tengok. 你搜，被你搜，我把它往上面压，你搜。 Oh, kat bawah. Oh, dia ke belakang. Dia ke belakang. Oh, bukan Firdaus ni. Kita dua tak apa. Kelang kabut guys, kelang kabut. Situasi sekarang kelang kabut. Ada strike gorgon. And then dia bawa ke belakang talinya. Kejap saya tengok tali ni ke mana? Ke belakang kan? Bawah. Oh, bawah. Okey. Aku boleh tarik sangkut pula. Takut pula. Alamak. Aku boleh tahan dah. Boleh lepas tak? 没有，我背它上去，我背给它卸上去。关键上。 Okey. Sabar. Kelang kabut guys, kelang kabut. Sabar. Tenang. Okey, lepas. Mantap. Dia organizer. Dia tahu dia bila strike dia keluar. Dia tak strike dia kat dalam. Ni dia. Padahal hilang pening. Dah hilang pening. Ada bunyi dia terus hilang pening. Kata mesin gas dah. Tasik banyak serbuk. Kat sini tak ada serbuk. Oh, tak ada serbuk. Tengok muka dia. Aduh, muka terus segar. Padahal dia cakap jangan tidur malam ini ah. Dia orang pertama tidur. Pandai dia. Jadi abang jaga. Okay guys, memang rezeki korang ah. Aku tengah-tengah dia ada strike. Nampak? Ini joran. Boleh. Okay, strike. Mantap lah. Boleh. Dia joran. Dia pen. Strike. Gorgon ni besar-besar bas ni. Dulu dia dah kena dia punya. Daripada tim Limac. Oh, nampak. Ui, padu lah layan. Dia gunakan reel daripada mana tu? Ezoga. Road daripada? Ezoga juga. Apa? Ezoga Blockbuster. Oi, padu. Confirm naik je lah. PE berapa? 3-4. Oi, padu. Boleh naik. Pam aja. Memang boleh naik. 3-4 dia pun halus juga tau. Oh, Blockbuster memang halus. Tahan agar. Apa hal tengah? Kanan nanti ya. Tengok sebelah sana ni. Tahan sana. Ya. Jangan tahan awak ibu. Sebelah sini ya. 每个人站吧，没人帮我站。 Aneh dia sangkut dulu tak? Sangkut dalam dia kan? Kalau dia sangkut dia goyang mari mak tak ada. Siapa lu punya? Saya sama dia. Oh, saya sama dia juga. Okey. Nampaknya arus sudah ada lah. Bagaimana? Ada pasal? Tak ada kau punya? Tak ada kuliah. Mio. Sudah 3 minit perlawanan ini. Sudah 3 minit. Oi, 100 mata memenang. Share live, share. 100 mata memandang. Okey, mantap. Oh, kebetulan korang memang rezeki korang dapat tengok strike Gorgon. 100 mana-mana orang. Mana ni Lukonia? Oi, Lukonia terus. Jangan lupa follow. Like and share. Area mana ni? Area Sedili Besar bang. Sedili Besar. Turun mana tu? Suruh Sedili Besar.
Memang rezeki korang dapat tengok strike Gorgon. Kita selalu main teman. Ni main laut. Oh, layan je layan. P34 boleh. Boleh tu. Pelan-pelan naiknya. Jangan kelang kabut je, relax je. Sedeli Negeri Sembilan ke? Nah, Sedeli Besar Johor. Boron ke? Tak tahu lagi. Belum naik lagi. Tak tahulah boron ke? Apa ke? Lamanya mau naik, tak sabar mau tengok Gorgon. Oh, sabarlah. Semua tak sabar nak tengok. Dia ikan besar ni kena layan pelan-pelan. Dia tak boleh kelang kabut. Kelang kabut je bahaya lah. Sangkut kita punya itu siapa abang? Kau punya aku. Sangkut ke? Siapa? Sangkut dia mata. Belum lagi. Kita di sini nampak ni mata. Oh, ya. Ikan ada. Ikan ada tak apa. Kau jaga ah. Siapa? Siapa yang kau punya ke? Mungkin dia aneh juga aneh punya aku. Dia tunggu sampai atas matahari nampak. Oh lah. Apa ikan? Belum lagi hari ni. Aduh, aku ni demam. Kau buat aku nak lancar esok lah. Lancar. Boleh dia ada. Pari tak tahu lagi. Ini bos TST. Betul. Macam mana nak booking untuk 2 orang campur boleh ke? Tak faham. Rasa pam. Kenapa live tak boleh forward? Sabar. Bos Ezoga. Ya betul, ini Ezoga punya bos. Wah, dia sudah ramai yang kenal you lah, Bas. Tak tahu, tak nampak lagi. Dia tengah fight ni, jangan kacau. Bos Ezoga, ya ini ya bos Ezoga. Dia pakai Ezoga Real dengan Ezoga Blockbuster. Okey, sudah dia punya umpan sudah sampai guys. Sabar. Ini siapa punya ni angkat? Okey, ada. Sang. Oh, sikit lagi. Oh, dah nampak. Oi. Dah nampak tu. Oi. Sekejap saya kena naik sini. Oh, pari guys. Pari rupanya. Trip candak sotong ada ke? Bot ni tak ada lagi. Okey ke? Boleh lah. Boleh tak? Select man. Orang dah ajak kau tak nak. Sabar Mungkin ada dalam 8 kilo ada kot. Sikit lah dia kena belakang. Kena ada sengat dia terus. Oh, itu sengat kena jaga. Wah. Okay, first thing first kita tanya dia umpan apa ni? Okey, dah nampak dah gurita. Gurita dah makan. Member okey tak tu? Oh, dia dah rehat habis. Zat tanya kau okey ke tak? Mana Zat? Ada. Oh, dia terus segar bet. Lepas dengar strike dia terus segar. Tadi sudah hilang. Aduh. Bot siapa? Ini tekong dia guys. Alek nama dia, Alek. Umpan gurita ni dia ikan pari. Anggaran dalam tu rasa berapa kilo ni? 7-8 ada ke? Adalah. Lebih kurang 7-8 kilo lah. Pari. Nama siapa? Nama Ijat. Nama Zat dia kata. Macam kenal je kun. Itulah ikut kan. Tiba-tiba dia main tikri foto. Lama ni main tomat je. Ambil kau. Aduh. Topek. Oh, topek. Okey, semua dah selesai. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Gambar baik punya dia. Ekor kasih potong. Berapa tak? Dah. Okey. Ni kita tengok pari apa guys. Ya. Oh, pari pasir, pari biasa tu. Oh, pari pasir. Ni mulut dia. Jantan lah. Ya ke? 2 ponet. Oh. Tenang dia, ada unga sini. Tenang dia. Ya. Putus ya. Bunga pergi sekolah ah. Alah. Ikan kerisi ambil punya. Aduh. Kena ekor ikan kerisi. Kacau.
Turun, sudah makan. Turun sudah makan. Macam ikan kecil dia ambil. Oh, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu. Kerapu bintik. Nice. Udang boleh pakai balik. Udang boleh pakai balik. Tarik keluar. Pandai. Udang boleh pakai balik. Okey, turun lagi. Uish. Ini mantap. Bukan. Pakai anak ikan. Anak ikan pun makan ke? Makan juga ah? Ikan kunyit. Oh, ikan baji punya. Baji. Baji hidup. Ikan kunyit hidup. Baji makan ah. Baji pun makan. Baji gorgon guys. Pakai ikan kunyit hidup. Baji pun baji lah. Duduk di kawasan berpasir. Bahaya, duri dia tajam. Alright guys, settle lah kita punya trip kali ni. Tengah memotong ikan pari. Dan juga inilah hasil dia untuk trip kali ni. Bottom malam di Sedili Besar. Inilah ungah ikan target kita. Alhamdulillah ada dapat. Terima kasih kepada penonton. Jumpa lagi. Bye bye.